Adakah Syiah dihukum kafir kerana mengkafirkan sahabat? Ahlussunnah wal Jamaah, para ulama ada bincang hal ini. Secara umumnya, kalau mereka kafirkan sahabat itu di atas sangkaan mereka, sahabat tu kafir, mereka jahil, tak tahu, maka dia tidak kafir kerana kejahilan. Misalnya dia nak bela Nabi, lepas tu dia dapat cerita kononnya sahabat buat begini-begini, dia percaya dengan cerita tu, lalu dia kafirkan sahabat, umpamanya. Dia jahil lah. Tetapi jika dia tahu sahabat tu, pada dia yakin sahabat tu mulia di sisi Allah, dia yakin, tetapi dia kafirkan, dia kata kafir juga, dia menjadi kafir. Tapi oleh kerana kita tak tahu, orang Syiah ni mungkin awam ni, maklumat dia tak betul, riwayat yang dia dapat riwayat yang salah, maka Ahlus Sunnah berhujah dengan mereka, tidak mengkafirkan mereka. Sebab itu apabila disebut sesat, tidak semestinya kafir. Maksudnya bila orang kata Syiah tu sesat, kita tak kata dia kafir lagi. Sesat ni tersesat daripada jalan. Kita kena beza, sesat tu tak semesti kafir. Taifah dhalah, puak yang sesat, bukan berarti dia jadi kafir. Kerana bukan semua yang sesat tu kafir, tapi yang kafir tu tentu dah sesat.